Dia percaya yang Aslin ada kembar dan dia percaya yang Aslin tak ada kembar. So, yakinkan saya. Aslin memang tak ada kembar. Okey, nak tahu kenapa? Sebab takkanlah kebetulan sangat lah. Lepas tu memang dia hilang ingatan. Lepas tu dia dijumpa dekat depan tu bila Aslin lari keluar dari rumah. Takkanlah tiba-tiba kembar dia bergolek datang. Lepas tu tiba-tiba ada karakter baru. No, ini semua jalan cerita untuk convince yang Aslin ni cintakan balik kat Uzam. And then nanti bila dia dah ada ingatan balik, baru konflik bermula. So, how about you? Tapi kenapa Aslin langsung tak ingat apa-apa pasal Uzam, tapi dia boleh ingat solat? Selepas lama ni tiba-tiba dia macam pergi kelab, dia hu-hu, tiba-tiba dia nak pergi solat. Apa kata kita buat eksperimen betul? Saya hilangkan ingatan awak. Dah lama pun hilang ingatan. Okey, saya hilang ingatan tapi saya boleh bercakap bahasa Melayu. Takkanlah hilang ingatan tiba-tiba aku je. Dia boleh solat. Sebab benda tu naluri. Tapi kenapa dia ada perasaan pelik bersama dengan Uzam malam tu? Dia ada perasaan ni. Apa pendapat awak? Saya, kita nantikan di komen. Suka.